Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan. Kami dari kursus CSR 2051 Kayak Kumpulan A akan menerangkan cara angkat kayak dan juga teknik asas dayungan dalam kayak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dahulu ahli kumpulan kami. Nabila Hazliana, Siti Nur Atika, Hamimah Nur Azlin, Nurul Natasha Ayu dan Kairina Umairah. Ini merupakan cara mengangkat kayak kelelakan di pinggang. Ianya sesuai untuk kayak yang berat. 2 orang diperlukan, pemegang berada di bow dan stern serta berlawanan arah untuk mengekalkan keseimbangan kayak. Jika kayak terlalu berat, kita boleh menambah bilangan orang dengan kedudukan berselang-seli mengangkat kayak. Seterusnya, kita pergi kepada teknik asas dayungan. Kita mempunyai 9 teknik asas dayungan. Yang pertama ialah dayungan hadapan. Seterusnya ialah dayungan mengundur. Seterusnya ialah dayungan sapuan hadapan, dayungan sapuan ke belakang, gabungan dayungan sapuan iaitu depan dan belakang, dayungan sisi, teknik kawalan imbangan, rocking dan juga yang terakhir ialah rafting. Teknik asas dayungan. Pemilihan saiz pendayung adalah amat penting. Pendayung yang efisien mestilah bersesuaian dengan tahap ketinggian para pemain. Saiz pendayung dapat diukur. Antaranya adalah dengan berdiri tegak, meletakkan pendayung secara menegak di permukaan tanah. Tangan ditegakkan ke udara, manakala hujung jari mestilah dapat menggenggam mata dayung yang berada di atas. Ini adalah teknik memegang pendayung. Antaranya adalah dengan mengangkat pendayung ke atas kepala. Siku dibengkokkan dan pendayung diletakkan di atas kepala. Kedudukan siku adalah 90 darjah. Posisi tangan adalah separas bahu. Manakala pendayung dibawakan ke hadapan dan dilaraskan kedudukannya mengikut kesesuaian pemain. Teknik kawalan pergerakan mata pendayung. Menggunakan teknik feathering ataupun putaran di mana mata dayung berada pada sudut yang berbeza. Ianya membantu mata dayung mengaut air secara optimal. Tangan yang dominan memegang peranan penting dalam mengawal putaran batang dayung. Dayungan hadapan atau turut dikenali sebagai forward stroke. Teknik ini beranan untuk membantu kayak bergerak ke hadapan. Teknik ini mempunyai 4 tahap yang utama. Salah satunya adalah fiming, di mana badan dibengkokkan ke hadapan, mata memandang ke arah sasaran. Manakala bahagian torso kanan digerakkan ke hadapan, mata dayung dijangkau ke hadapan sejauh yang mungkin. Manakala tangan kiri dibengkokkan separas bahu. Seterusnya adalah catch, di mana pendayung dimasukkan ke dalam air dan pendayung dijangkau sejauh yang mungkin manakala mata dayung turut dibenamkan ke dalam air. Tahap seterusnya adalah pull, draw and power, di mana torso kanan digerakkan ke belakang, manakala tangan kanan berperanan menarik mata dayung ke belakang. Tangan kiri memberi tekanan kepada pendayung di dalam air. Pendayung ditarik sampai ke sisi pinggang, manakala axis berperanan untuk mengeluarkan mata dayung dari air. Pergelangan tangan kanan memutar batang pendayung ke atas supaya menghadap air. Mata dayung dimasukkan pula ke dalam air dan berperanan untuk menolak air. Kedua iaitu dayungan mengundur, turut dikenali sebagai backward stroke. Dayungan ini membantu mengundur kayak tanpa menukar tempat duduk, arah dayungan serta kedudukan badan. Teknik ini mempunyai beberapa tahap. Antaranya tahap yang pertama iaitu catch, di mana badan disandarkan sedikit ke bahagian belakang. Torso badan kanan dipusingkan ke arah stern, manakala pendayung dijangkaukan sejauh mungkin dan mata dayung dibenamkan di dalam air. Seterusnya adalah push dan exit, di mana mata dayung ditolakkan ke hadapan bahagian kiri dan kanan secara berulang kali sehingga menyebabkan kayak mengundur ke belakang. Seterusnya adalah cara memberhentikan kayak. Tujuannya adalah untuk memberhentikan kayak yang sedang bergerak sama ada ke hadapan atau ke belakang. Jika ingin memberhentikan kayak yang sedang bergerak ke hadapan, dayungan mengundur mestilah dilakukan. Manakala jika ingin memberhentikan kayak yang sedang bergerak ke belakang, dayungan ke hadapan dilakukan. Teknik yang seterusnya ialah dayungan sapuan hadapan iaitu untuk memusingkan atau membetulkan haluan kayak. Ia mempunyai 4 step. Yang pertama ialah catch iaitu bongkokkan badan anda ke hadapan. Tangan kiri memegang neck dan tangan kanan memegang di tengah-tengah batang dayung.
pull iaitu benamkan 90 darjah mata dayung ke dalam air dan buat pergerakan menyapu mata dayung ke belakang. Swab, semasa melakukan dayungan sapuan, tangan kanan seharusnya lurus menarik pendayung sehingga ke hadapan stem. Tangan kiri pula menolak batang dayung sehingga ke sebelah kanan kayak. Pinggang anda perlu dipusingkan sebanyak 180 darjah dari hadapan ke belakang bagi menghasilkan daya terhadap dayungan sapuan yang dilakukan. Untuk exit pula ialah apabila mata dayung menghampiri bahagian, keluarkan mata dayung dari dalam air dan ulangi semula teknik tadi. Kayak anda pasti akan berpusing dalam pusingan yang besar dan cepat. Kesilapan dalam melakukan teknik ini ialah sapuan mata dayung yang terlalu hampir dengan sisi kayak hanya akan mengakibatkan kayak bergerak ke hadapan bukannya berpusing. Seterusnya ialah dayungan sapuan ke belakang. Teknik ini mempunyai fungsi yang sama seperti teknik dayungan sapuan ke hadapan, namun teknik ini berlawanan kaedahnya. Seterusnya adalah gabungan dayungan sapuan iaitu untuk memusingkan kayak dengan cepat dalam pusingan dan jarak yang kecil. Teknik ini juga memberi hentikan pergerakan kayak. Teknik ini gabungan kedua-dua teknik secara berselang-sedi iaitu teknik sapuan hadapan dan juga teknik sapuan belakang. Sekiranya anda ingin memusingkan kayak dalam arah melawan pusingan jam, tangan kiri seharusnya memegang bahagian nek dayung dan tangan kanan memegang tengah batang pendayung. Apabila arahan tukar tangan diberikan, bawa tangan kiri anda ke tengah-tengah batang dayung dan tangan kanan ke bahagian nek kanan. Lakukannya berulang kali untuk membiasakan anda dengan teknik tukar tangan. Setelah itu, lakukan dayungan sapuan hadapan di bahagian starboard kayak dan arahkan dayung tukar pegangan tangan pada dayung. Lakukan pula teknik dayungan sapuan belakang di bahagian port. Aplikasikan teknik ini berulang kali bagi membolehkan kayak anda berpusing dalam arah melawan pusingan jam dengan cepat. Bagi menambahkan kemahiran anda, lakukan teknik ini di arah berlawanan pula. Seterusnya ialah dayungan sisi iaitu untuk menggerakkan kayak ke sisi dengan mudah dan cepat, terutamanya merapatkan kayak ke tebing atau sewaktu rafting. Dia mempunyai 4 kaedah iaitu potong, tegakkan pendayung di sisi starboard, pastikan tangan kiri berada di atas dan separas dengan dahi anda, tangan kanan diluruskan secara melintang jauh dari kayak dan selari dengan pinggang anda. Pandang mata dayung kanan dan sandarkan sedikit bahagian badan. Twist ialah pastikan permukaan mata dayung menghadap ke arah starboard kayak. Tarik, masukkan mata dayung ke dalam air dan tangan kanan menarik mata dayung merapat ke arah kayak. Selari dengan bahagian pinggang anda. Tangan kiri pula menolak pendayung ke sebelah starboard sehingga berada tegak di sisi kayang potong. Selepas itu, pusingkan mata dayung kanan anda sehingga 90 darjah bagi membolehkan memotong air. Jangkau semula tangan kanan anda keluar sebagaimana mula-mula melakukan teknik ini. Untuk twist pula, pusingkan semula bahagian badan anda 45 darjah dan pastikan permukaan dayung telah menghadap ke sisi kayak. Kini anda telah bersedia untuk melakukan dayungan sisi buat kali kedua. Anda seharusnya menukarkan arah sandaran setiap kali menolak dan menarik mata dayung untuk elak kayak terbalik. Kesilapan yang dilakukan sewaktu teknik dayungan sisi adalah pergerakan menarik dan menolak mata dayung dilakukan secara tidak sekata. Mata dayung ditarik tidak selari dengan pinggang dan menyebabkan kayak tersasar arahnya, bersandar pada bahagian yang salah dan menyebabkan kayak mudah terbalik. Seterusnya ialah teknik kawalan imbangan iaitu untuk mengembalikan semula imbangan kayak yang hampir terbalik. Terdapat 2 teknik iaitu teknik kawalan imbangan rendah dan juga teknik kawalan imbangan tinggi. Untuk teknik kawalan imbangan rendah iaitu pastikan hanya bahagian belakang mata dayung yang menepuk permukaan air. Bagi teknik kawalan imbangan rendah ini, pendayung seharusnya berkedudukan melintang separas dengan pinggang. Untuk teknik kawalan imbangan tinggi pula, ianya memerlukan pendayung kedudukan melintang tinggi separas dada pendayung. Sekiranya kayak anda hilang keseimbangan di bahagian starboard, jangkaukan tangan kanan anda jauh sedikit dari kayak, tampar permukaan air dan menggunakan bahagian belakang mata dayung dengan kuat. Seiringan dengan tamparan yang dilakukan, lentikkan bahagian belakang anda ke sebelah kiri dengan segera bagi mengembalikan semula imbangan kayak yang normal.
Teknik yang seterusnya ialah rocking, iaitu menguji daya imbangan anda, iaitu anda perlu duduk di dalam kayak dan pastikan sanggaan kaki anda kemas. Goyangkan badan anda ke kiri dan ke kanan kayak. Teknik ini bertujuan untuk membiasakan diri anda dengan gegaran atau kocakan air semasa mendayung. Seterusnya ialah yang terakhir, iaitu rafting, iaitu untuk mengumpulkan semula pendayung yang sedang berdayung. Juga berfungsi untuk jurulatih memberi taklimat dan tunjuk ajar, mengimbangi kayak sewaktu cuaca buruk, membolehkan pendayung berehat dalam satu kumpulan, membolehkan peserta makan, minum dan mengemaskini keadaan kayak dan bertukar kayak di antara pendayung. Langkah-langkah untuk melakukan rafting ialah bagi permulaan teknik ini, seseorang pendayung perlulah mengangkat pendayung tegak ke udara. Ini merupakan isyarat untuk berkumpul. Pendayung lain haruslah merapatkan kayak mereka selari di sisi kiri dan kanan kayak yang memberikan isyarat tadi. Semua pendayung hendaklah memegang bahagian kokpit kayak yang bersebelahan dengan bagi memastikan rakit yang dibuat kukuh dan tidak mudah terpisah apabila dilanda ombak yang besar. Pendayung boleh diletakkan memanjang di sisi kiri dan kanan kayak ataupun diletakkan secara melintang di bahagian hadapan kayak. Sekiranya rakit yang anda buat tersasar haluannya, ia boleh diperbetulkan oleh pendayung yang berada di kiri dan kanan kayak.